Kita try. Okay, Assalamualaikum geng. Alright, hari ni malam. Jadi aku di Subang ni, di Nasi Lemak Teh Tarik Subang. Okay, hari ni kat sini dia ada test ride Zone Test dan KTM. Zone Test dan KTM panjang bib, panjang. Jadi aku bawa geng-geng KR kita siapa yang nak test ride kasih racun sikit. Untuk siapa-siapa yang berminat untuk test ride KTM ataupun Zone Test, hari ni ada 703. Aku nak try tu. 703F dengan KTM 790. Okay, kita test ride malam ni. Kita test ride hari ni. Ni semua motor test ride ni. Okay, ada 3-4 biji. 4 biji kot. 1, 2, 3, 4. Betul lah 4. Zone Test 2, KTM 2. 5 biji. Ada Duke 790 pun ada. Jadi kita tengah beratur. Okay, jadi kita sekarang dapat test ni 790 Adventure. Jadi kita akan test first ni. Okay, kau test ni motor ni. Okay. Melompat-lompat. Try berdiri. Try berdiri ya. Belakang kedai tu lumpur sikit, jaga licin. Lumpur. Oh. Ramai babe, orang queue babe. Jadi kita try. Ya, macam betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan ya. Ringan motor ni. Ready to race. Oh, dia memang suruh race lah. Okay, inilah dia motor dia, KTM Adventure 790. Kita test ride je lah. Jadi aku nak bezakan antara motor V-Strom aku lah saja aku nak test. Beza dia dengan motor V-Strom aku. Jadi kita test. Lepas ni kita try pula yang depan tu. Ada 703F. Alright. Dia ada mode lah. Tak ada. Ini road. Dia pakai road. Oh, road. Dia punya tank ni kurus V-Strom aku Pakai bawah. Kanan. Kelas dia lembut. Dia pendek dah. Dia ada pendek je. Windshield dia kecil je. Nipis. Tak tahu lah kita test pusing bangunan ni ke apa. Alright, kita test. Jom, let's go. Melompat-lompat babe. Dia punya top. Kuat dia punya top. Rasanya pusing bangunan je ke? Aduh. Kelas dia panjang. Tapi tok dia padu lah. KTM memang famous dengan dia punya top. Lumpur-lumpur semua ada babe sini. Pasir pula tu. Gear 2 je boleh try ni lah. Jalan horror babe. Dengan lori melintang lah. Masya Allah dia punya laluan ni. Tak best lah nak try. Keluar highway lah depan ni. Apa jalan-jalan macam ni bagi. Keluar highway cantik. Keluar highway. Alah, patah balik je. Tak dapat lah dia nak merasa. Tok dia power babe. Tok dia padu. Tok dia padu.
Tak keluar highway. Alah, dia dua je boleh try ni lah. Tak payah kalau test macam ni. Tapi motor ni tak adalah nimble sangat. Lebih kurang V-Strom aku je. Keluar highway, keluar highway. Tak keluar highway. Masuk balik. Aduh. Brake dia ngam. Brake depan dia ngam. Okay, inilah dia test ride yang bosan. Ni je dapat. Jadi inilah motor dia. Jadi kita try yang ni. Aku nak try yang ni pula. Zonte ni. Nanti kita try. Aku nak dua ni je. Kita tengok okey tak okey. Berat juga ni. Macam tinggi. Tak tahu lah. Nanti kita try tengok. Ramai lah. Ramai yang beratur lah. Ramai beratur. Jadi dia orang panggil aku akan datang. Yang ni agak kecewa sikit. Jalan pendek. Okay, kita bagi dia orang test dulu lah. Nanti aku test tu. Makan dulu lah. Dia pot nasi lemak. Daftar 703F pukul 8. Okay, jom kita caw. Ni abang Zain try naik. Rem sikit. Bunyi dia. Bunyi dia padu mat. Aku belum sempat test lagi. Aku last. Bagi dia jalan dulu. Bagi dia orang starter dulu. Saya try apa? Dah? Ni abang saya try. Angkat kosong. Lepas aku kosong. Depan aku kosong. Okey. Ngam. Okey, kita try Duke 790. Dia kepak sikit asid dia. Bunyi dia. Bunyi dia macam tu. Road. Pakai sport lah. Pakai sport. Biarlah akan terbang. Nanti terbang. Okay, kita try ni. Kita jalan dulu. Ada bunyi prap-prap juga. Wow, melompat bet. Brake dia cengkam. Ada quick shifter pasal. Aku jarang lah pakai motor tunduk-tunduk ni. Kekok sikit lah. Dekat-dekat sedap lah. Long distance macam ride-ride aku tak boleh ni motor ni. Tangkap pinggang oh. Jom kita try. Ada quick shifter aku rasa. Try ada gear 1. Bismillahirrahmanirrahim. Melompat-lompat lah motor ni. Ni susah dah jalan dia. Brake dia memang ngam lah. Alright. Oi. Motor ni liau mat. Liau. Nak minta laju je kerjanya. Sedap bunyi dia, sedap tak? Itu je lah, kita dapat try sikit je hari ni. Dia bagi 2 round je.
Aku belum apa-apa, tangan dah sakit dah ni. Tekan kan. Okey. Tak nak. Nampak muda tu. Buka helmet nampak tua. Just pula. Ini 50 kan? Bukan lah. 79. 7. 790. Just pula try. Okay, tinggal lagi satu motor aku nak try. Okay, akhirnya giliran aku untuk try motor zone test 703F. Jadi aku pakai 650, kita try. Tengok macam mana rasa dia bawa motor saingan V-Strom. Oh, lampu dia. Kau tengok lampu dia. Oh, lampu transformer tu depan. Kau tengok bila aku nak try, semua dia nak try. Dia try dulu, Azwan try dulu, lantaklah. Bunyi dia sedap. Okay, Azwan dah settle. Signal dia dekat tu, dekat handguard. Signal dia. Bunyi dia sedap, babe. Dengarlah bunyi dia. 3 silinder. Dia ala-ala MT-09 Tracer. Dengar bunyi dia. Oh, shadow. Jadi jom kita try. Perasaan first, aku pun tak tahu. Aku dengar dia ada quick shifter up je, down tak ada. Jadi first kita rasa berat dia. Lebih kurang V-Strom. Berat juga. Dia ada mode ke? Dia tak ada mode. Sedap, babe, bunyi dia. Bunyi dia sedap. Ready? Let's go. Sedap. Bunyi enjin dia sedap, hai. Guna dia okay, nimble. Lebih kurang V-Strom je. Kita try quick shifter. Brake depan tu okey. Pasir, sini ada pasir. Oh, best lah quick shifter. Okey, kita try jalan panjang. Aku last ni, so dapatlah test kejap. Dengan lama sikit, sanggup. Oh, quick shifter. Kita U-turn jauh sikit. Berat sikit lah rasa. Handling dia rasa berat sikit daripada V-Strom. Kita try jalan panjang, patah balik. Kita try.
117 salam. Oh, laju gila bagi 17 babe. Aku pun tak pasal gear dekat mana. Oh, gear dia belah kanan. Oh, mencanak pergi babe. Smooth lah. Quick shifter sedap babe. Oh, gear dekat belah bawah. Kecil sangat aku tak perasan. Bunyi dia lah. Bunyi dia memang selling point lah. Angin dia okey lah. Aku tak rasa angin sangat. Ni baru aku tak tahu ada mode ke tak. Rasanya dia tak ada mode. Shock weh. Shock. Kelas dia panjang sikit. Zone test 703F. Bakal masuk Malaysia tak lama lagi dah ni. Dia dah bagi test ride ni. Cuma kita tak tahulah bila nak masuk. Hari tu rasanya masa aku pergi auto show dia announce harga bawah 50,000. Bawah 40,000. Bawah 40,000. Auto cruise tak ada. Yang lain aku tak tahu sangat lah. InsyaAllah kalau aku dapat test ride ni aku buat review lah. Motor ni hari ni kita nak buat first impression ride je. Motor ni ok. Rasa besar sikit lah bahagian ni. Macam V-Strom aku suka macam ni, dia jauh sikit lah meter dia. Macam Versys aku pasal dia dekat sikit. Macam V-Strom dia lebih kurang macam V-Strom aku. Cuma ni lebih tegak lah. Yang V-Strom aku lebih ke sini sikit. Dia selesa sikit macam ni. Tak rasa macam sempit tau. Bila macam ni aku rasa lapang dekat dia punya dashboard ni. Itu yang best dia lah. Kau tidak rasa macam di tempat sempit kan. So macam ni kau rasa nampak lapang. Kau rasa kau tak dekat sangat dengan meter. Tu yang best dah. Aku pun tak tahu dia ada heated grip aku rasa. Ni heated grip. Heated seat aku tak pasti. Okay, last kita try. Kita try silap-silap sikit. Jalan tadi banyak kereta sikit. Kita try jalan patah balik. Dia downshift tak ada quick shifter dia. Handling ok. Sini lah kita try tarik last. Aku tengok gear berapa. Aku rasa tadi sampai gear 5 je kot. Tak cukup panjang jalan ni. Jadi spek dia aku tak tahu lah. Torque dia berapa, HP dia berapa. Tapi aku dah dengar diorang ada cerita lah. Boleh pergi motor ni 200 lebih lah. 213, 15 macam tu lah. Tu yang aku dengar. Tolong lah zone test. Bagi Chan lah. Kita try. Last call. Kita tengok. Dia 4 120. Pergi dia mencanak. Tukar gear dia smooth. Aku tak berani lah nak selit-selit. Kita tunggu je lah. Boleh ke? Try lah. Tinggi dia lebih kurang V-Strom, tapi berat dia macam lebih sikit dari V-Strom. Sama berat kalau macam ada tong aku lah. Kalau ada tong ni kira macam sama berat. Bunyi enjin smooth. Tukar gear smooth. Seat ok aku rasa. Lebih kurang V-Strom je. Dia punya position kaki, lebar seat dia. Boleh kalau aku sengit sikit macam ni boleh rata kaki. So lebih kurang V-Strom lah. Jadi motor ni akan bersaing dengan V-Strom, bersaing dengan Versys. Ok dah. Alright, kita pulang balik. Kita try bawa relax-relax.
Ada vibrate sikit bila tengah-tengah tu RPM. Oh, tapi quick shifter tu best. Cruising macam ni sedap lah. Alright, kita pulang apa? Alright, settle kita tes. Keyless eh? Keyless eh? Keyless ke apa? Keyless. Oh, keyless. Oh, keyless, siap keyless. Okay, thank you brother Adi. Bagi kita last chance untuk test. Inilah dia 703F. Coming soon, coming soon. Nanti kita kau team dengan dia. Boleh tak pinjam? Okay. Alright, settle test ride kita hari ni. Okay, jadi settle kita punya test ride hari ni malam. Dia buat test ride malam pula. Bedal je lah. Dia dah pukul 12.20 baru settle lah. Aku last kali try. Jadi kita lepak sini kejap di nasi lemak teh tarik Subang. Semua dah test ride lah. Okay, jadi tu je. Zone test bagilah awak pinjam 2-3 hari buat review. Okay. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum, bye bye, peace. Di setiap ride bahagia melanda.